Hanya car carrier full drop sahaja yang platform dia boleh turun habis sampai macam ni. Dia boleh turun rapat di atas lantai. Kereta boleh naik ke atas dan platform dia kita boleh tarik naik. Car carrier yang macam ni dia tak akan rosakkan bumper dan alatan di bawah kereta. Ini adalah car carrier full drop yang panjang 21 kaki. Body ini kita akan bagi tayar stopper. So tayar stopper ni kita boleh ubah ikut jenis kenderaan. Kita akan tebuk lubang siap-siap dan kita akan bagi satu winch di sebelah kanan. Untuk car carrier system, dia akan main dengan satu motor. Ini adalah motor dia dan di tengah ada rantai. So, rantai yang akan tarikkan platform ini naik ke atas. Ini adalah dia punya wiring cable semua. Ini adalah dia punya railing. Belakang dia memang akan siap dengan stabilizer. Apabila platform ni turun, stabilizer ni akan turun juga. Cara yang betul untuk turun dan naik bakul full drop ialah kita mesti kena naikkan dia punya bakul dulu, baru boleh slide turun. Kita tidak boleh slide turun body dia apabila kita tak jack naik dia punya body. Kalau kita jack turun, dia automatik akan rapat dengan kepala. Body ini kita pasang dekat lori Isuzu MPR 155 yang baru, MPR 75 dan unit ni kita cat dengan warna kuning. Sekian, terima kasih.